Kereta ni harta ataupun liability, kata mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Misi Bebas Hutang. Ramai orang tersilap bila anggap kereta sebagai harta, padahal kereta sebenarnya liability. Kenapa? Sebab kereta tak tambahkan duit dalam poket kita, tapi setiap bulan duit kita keluar bayar minyak, servis, tayar, insurans dan cukai jalan. Nilai kereta pula semakin lama semakin susut. Beli RM80,000, 5 tahun lagi tinggal separuh sahaja. Itulah hakikat susut nilai. Tapi kereta boleh jadi aset kalau digunakan untuk hasilkan pendapatan. Contohnya bisnes untuk jumpa pelanggan ataupun buat penghantaran. Masa tu kereta bukan lagi beban, tapi jadi alat untuk jana rezeki. Jadi sebelum beli kereta, tanya diri dulu, nak guna untuk gaya hidup atau hasilkan pendapatan? Kerana beza antara aset dan liability ialah arah aliran duitnya, masuk ke poket atau keluar dari poket kita.